Jadi apa dia, Nabi ni lahir pagi Isnin, 12 Rabiul Awal. Jadi ceritanya tak ada sambut-sambut pun. Zaman Nabi tu tak ada sambut. Tak ada maknanya Nabi sambut kelahiran dia ataupun Abu Bakar lahir dia sambut kelahiran Sayyidina Umar ke, Sayyidina Osman ke, Sayyidina Ali ke. Jadi ceritanya tak ada sambut. Kita sedar-sedar di Malaysia ni orang sambut. Dah hukum ustaz? Dia jadi hukum tak? Hukum lagu mana? Kalau Nabi buat, tak ada, jelaslah hukum. Kalau Abu Bakar buat, jelas hukum. Kalau Sayyidina Umar buat, jelas hukum. Sayyidina Osman, Sayyidina Ali buat, jelas hukum. Tiba-tiba zaman kemudian orang buat. Dah lagu mana ustaz? Kita pun cari, dengar ulama' duk ceramah, cari dalam buku, dalam kitab. Orang ni kata boleh. Orang ni kata haram. Macam-macam. Orang ni kata bid'ah. Orang ni kata rekaah. Orang ni kata Nabi dak ajar. Orang ni kata Quran pun dak suruh. Orang ni kata tak apa nak memperingati. Dah khilaf. Dah khilaf, khilaf jangan balah. Dah jangan balah, balah pandai ada. Dah lepas tu atas kita nak pilih hak mana. Kalau saya pilih ialah mengadakan majlis memperingati cerita kelahiran Nabi, mengambil ibrah daripada tu. Tak ambil buat ibadat suku ke, buat ibadat khusus ke, berlebihan ke, tu saya tak setuju. Tapi nak hukum orang saya tak ambil juga. Nak ceritanya itu yang berlaku lah. Dan apa yang berlaku dalam dunia ni memang macam-macam. Di Sudan, di Maghribi, di Algeria, di Pakistan, hak karuk-karuk, hak sederhana-sederhana sahaja. Maknanya. Jadi apabila lahir ni, lahir lelaki. Mak dia Aminah nama. Nama comel nama Aminah. Mak dia nama Aminah. Comel, comel nama Aminah. Jadi apabila beranak ni, katanya mudahlah beranak kelahiran tu mudah. Ada kata sunat lalu. Ada kata toki dia yang sunat dia. Khilaf juga situ. Ada kata tubik-tubik sunat dah. Ada kata yang menyunatkan dia ialah toki dia. Abdul Muttalib. Toki dia masa tu tua dah. Tua dah. Dan sunat-sunat orang Arab ni mari daripada sunnah Nabi Ibrahim. Ia mula daripada Nabi Ibrahim cerita sunat. Pasal Nabi Ibrahim yang mari duduk situ. Nabi Muhammad ni sebenarnya mari ikut mana? Mekah tak ada orang seorang. Dulu tak ada orang Mekah. Bukit je kita tengok. Kalau ikut nak main sedap tau. Misalnya. Katakanlah kita nak tengok badi sedap. Sedap ke? Baik pergi Amerika. Pergi Amerika sedap. Situ binatang dah hidup. Pokok rambutan deriang pun tak ada. Bukit betul-betul bukit. Kerah letong, batu, panah pula cuaca. Sedap ke mana? Kita yang jadi sedap tu pasal agama kita aja. Kita terpaksa segilah. Kena sedap lah. Pasal dengan kepahaman keimanan kita ni. Bukan sedap kot nafsu. Kalau nafsu pergi Amerika ni. Pergi ke London, pergi Perancis ni. Tempat orang main maknanya. Tak. Pasal iman kita kabar. Tempat Al-Haramain. Tanah suci. Lahir Nabi situ. Siapa mari? Awak mari orang. Awak mula-mula Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beranak mana? Nung Iraq. Jauh lagi. Nabi Ibrahim beranak di Iraq. Iraq sekarang ni. Dulu Saddam Hussein dulu. Lah ni bahan di Syiah dah. Pegang kuasa bahan di Syiah hari ni. Lepas tu Nabi Ibrahim dihalau oleh Namrud. Namrud kafir. Bakar dia dah anguh. Apabila dah anguh, kalau kita faham dah apa Nabi Ibrahim dah bawa kayu pergi kejar. Dah anguh orang ni. Ambil kayu satu dua, mana Namrud? Mana? Dia katak atas kepala. Bukan gitu perjuangan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Kita ni kalau kira main nak marah, tak kena parti pun nak marah. Bukan bak agama, bak parti benci kat orang dah. Bak politik benci kat orang. Maki orang, gelar kat orang. Anjing je lah. Otak dilutuk lah duk gelar kat orang. Pelik-pelik sungguh cara pemahaman Islam ni.